Episod 2 Road to RZ member 2 bukan 7.0. Ni RZ. Okey, RZ. Barang-barang yang dah sampai. Seterusnya. Ya, ini apa ni? Tak habis-habis dengan dia punya pipe on. Setup Terengganu. Ni setup Terengganu ni. Siap-siap. Luncur. Apa ni sorok-sorok ni? Belanja sikit. Dengan muka comot-comot. 1 2 3, 1 2 3. Ini pun masuk pit stop. Tukar cover shed. Dia apa ah? Ini motor daily je tak? Dah. Ini barang-barangnya. Kucing aku dah tolong unboxing kau beli barang ni ke tu? Review. Barang apa? Pam. Dia datang dengan pam bos. Pam apa ni bu? Pam ER6. Oi. Ni baik. Macam Muri tak? Macam Mori je. Macam Macam dah janji okey je. Janji okey. Ini dekat description tu aku letak sekali barang-barangnya. Boleh. Yang tu apa tu? Ni apa? Oh, kunci satu set weh. Kunci satu set. Kena ada. Tak ada macam mana? Tak boleh lah. Aduh. Tak ada kunci. Kamu dah lah. Tak buka lah. Ni apa ni? Ni tapak. Kau nak pakai pam apa tu bu? Pam Brembo lah. Beli tapak besar macam ni. Brembo tak pakai lah. pam Mori. 4 pot lah. 4 pot terus Oh, gempak. Girik tu. Ni apa? Absorber. Absorber. Banyak sikit. Absorber. Art check Pro Taper. Nampak. Kejap. Kita tak pakai barang ori. Oh, nah. Boleh. Mantap kan? Siap ada stopper kan? Adapter. Stopper pula. Baik. Manis. Ini yang manis. Ini yang lagi. Ui. Aish. Dalam ada barang. Kita tengok. Hari ni hari Isnin 14 bulan 4 pukul 8.30 malam. Baru JB style. JB style. JB tak pakai, aku pakai. Berat gila. Berat tu. CNC lah. Baru padat. Baru tak bengkok. Kan? Ni kalau bengkok pula aku tak tahu duk. Berat gila. Mampat. Okey, siap tapak semua komplit. Dah tapak dia. Bus. Tapak siap. Baik tu. Bus semua cukup. Dalam dah Manis, siap dah. Ni apa? Oh, center dia ni. Center bus je. Bus dia. Skru-skru ni, tapak ni. Tinggal pasang-pasang. Tinggal pasang kat sini. Jadi motor lah. Masuk motor aku dulu boleh tak? Mana boleh. Nice. Aku dia memang nice lah. Pro Taper. Okey, lepas ni Pro Taper tengok kalau video ni FYP ke apa ni, sponsor sikit boleh. Nice tu. Kan? Mana tahu nak sponsor kita set up lagi sebiji. Semua barang Pro Taper. Macam. Manis. Baru tak ragu-ragu bawa awet badan besar tu. So, tunggu next. Kita part satu-satu kita pasang siap. Tunggu body sampai lah. So, kita sambung lah. Sambung. Hari seterusnya. Kita sambung sampai siap. Sampai siap. Okey, barang kita dah sampai. Dia sikit-sikit ni, manis-manis. Itu sikit, sini sikit. Aduh. Jangan pening. Tenang-tenang lah. Tolong angkat. Oh, tolong angkat. Aku tengah pegang kamera macam mana nak angkat? Engkau jadi watak utama sekarang ni. Aku juga. Paksa lah. Ni watak pendua. Watak pendua. Ada. Ini tank 125. Tank 125 keluarkan buat apa? Boleh lah, simpan je lah sekali. Ini satu. Apa lah? Ini Swiss. Wiring. Okay. Yeah. Mamam modal mamam berdenyut. Kena nak unboxing ni. Ini apa lah? Aku lupa lah. Oh, ini step.
Apa yang nak ambil tu? Pemotong dan perkakas-perkakas. Oh, ini watak viral ni dekat RZ member ni. Oh, ni muka depan muka dia lah. Aksi terlarang ni dilakukan. Nak browsing apa? Browsing. Ya, browsing lah. Kita tengok apa isi dalam dia. Ni apa yang ikat betul ni? Tak tahu lah. Dia betul seal lah Seal lah. Tapi tak tahu dengar ke tak dengar suara kau. Cuba kau cakap kuat sikit. Test. Dengar kot. Dengar lah. Takkan tak dengar. Banyaknya dia ni. Ni jauh sikit. Betul, 05. Tapi 05 tak cantik lah waktu malam. Betul dia rap bro. Oh, manis. Warna betul tak betul? Warna apa kau beli ni? Warna hitam tak? Itu warna purple ke warna merah? Lupa lah. Macam merah je. Hitam. Agak-agak ada orang ketawa tak? Sia. Tak, ketawa tak? Sia? Tak kan? Kopi ori. Harga Nak mahal. beli XL Asia 800. Langgar lubang bingkuk. Beli Asia. Bingkuk tukar baru. Manis tak? Manis ni kan. Tapi rem dia tak kilat lah kan. Macam pusam kan. Colour dia. Pusam. Bising lah kereta ni. Pusam sikit lah. Mana? Boleh lah kan. Axia. Okey. Rem apa? Aisyah. Axia. Ni datang mana ni? Macam mana ada kucing kan? Posting sekali ke? Ini wiring. Kopi wiring ni. Wiring atas. Katal lizur. HLY. Yang wiring kena lah HLY. Takkan nak beli yang biasa-biasa. Yang benda-benda menyebabkan terbakar dan performance, kita kena beli yang baik sikit. Yang ini dari Indonesia. Barang-barang ni semua aku sertakan dekat link kat description ni. Cuma yang ini je wiring ni tak dapat letak lah sebab tak ada pun jual kat Shopee. Takut lokal. Jadi beli dengan seller. Seller ni pun aku lupa nama dia. Tak payah sebut lah. Kita tak payah pakai yang original. Apa barang pakai original? Kita pakai RX lah. Kita pakai RX. Not bad. Satu je ke? Ada dua. Semua nak original, batu pun original. Dapat barang batu original. Batu kita pakai RX lah. RX King. RX King Indonesia. Nampak manis. Alamak. Not bad. Tak ada orang pakai, kita pakai lah. Tak tahu lah kalau ramai pakai. Ini pemijat kaki. Tak tahu lah ini aku beli yang baik ke, yang lokal ke, yang ori ke. Aku pun tak tahu lah. Macam ori aku beli tu. Tapi aku pakai tekan je. Ni semua aku beli barang kat Shopee tau. Kau tengok je lah. Kalau kau rasa dia bagus, berkualiti, kau beli. Kalau rasa tak elok, tak payah beli. Ni siap Yang nak penting bawa orang ke dia belakang? murah. Beli ni. Alah, Siap benda, ni. benda package. Siap sekali. Tak apa, mana tahu bini aku naik korek. Boleh juga. Kan? Okey tak dia punya kualiti? Komen. Kita set. Not bad. Ni rasa keras ni dia punya besi ni. Ni kategori apa ni? Ni kategori macam HLY ni rasa aku ni. HLY. Korang komen lah benda ni. Boleh. Next, barang apa pula? Next barang apa pula? Tak ada kot. Tunggu body siap lah. Lambat lagi. Sekarang berapa bulan? Sekarang 19 hari bulan 4. 19 hari bulan 4. Sekejap. Aku buktikan yang sekarang ni 19 hari bulan 4. 19 hari bulan 4. Okey. Video ni release aku tak tahu bila. Sekarang ni nak tunggu apa lah? Nak tunggu body siap lah dengan barang-barang lain. Tengok, belanja sikit bentuk-bentuk dia. Okey, ni kan manis lah ni kan. Ya. Harga marhain. Tapi dia
Pusing-pusing sikit. Okey lah ni kan. Cantik juga dia ni. Boleh lah. Boleh lah dari tak ada. Ha. Ni bincang apa lah ada orang ni. Aduh. Yang ni salah. Itu tak apa lah Tam. Simpan je lah kat sini. Tinggal lah. Barang 125 pun banyak. Tunggu 125 sampai. So nanti kita tunggu seterusnya barang-barang lain. Barang-barang lain pun tak sampai lagi. Bukan tak sampai lagi, sekarang ni nak tunggu body. Body tak siap lagi. Kita kena tunggu body siap. Part-part lain siap yang apa? Yang apa tu Yang kita buat pergi apa benda lah nama? Powder ha. Bikin powder, setting body apa semua yang nak tercabut, nak tercopot tu kan. Yang repot-repot kita bikin balik. Baru kita pasang, kita buat satu-satu lah. Rasa video pasang-pasang kot, bau manis. Kan. Tungguilah